Dulu, belajar di papan hitam. Hari ini, kita boleh belajar dengan robot yang boleh berfikir, menganalisis dan memberi respons dalam masa nyata. AI dalam robotik bukan sekadar inovasi, tapi ia adalah satu revolusi dalam pendidikan. Ia bukan menggantikan guru, tapi memperkasakan guru. Dan AI ini juga bukan sekadar alat, tapi menjadi jambatan kepada pembelajaran yang lebih interaktif. Mari kita ke pakar yang seterusnya. AI dalam robotik bukan sekadar trend, tapi realiti yang sedang membentuk masa depan. Kita bukan lagi bercakap tentang masa depan, ia sudah pun bermula. Robot dan AI tidak menggantikan guru, ia membuka peluang baru. Dan pelajar pula bukan sekadar menghafal, tapi mencipta. Inilah pendidikan generasi baru. Baiklah doktor, dalam dunia pendidikan kan, apabila kita cakap tentang teknologi AI, membantu para guru, bagaimana sebenarnya AI ni sebenar-benarnya boleh membantu guru? Sebenarnya melalui teknologi AI ni, so aplikasi atau program yang dibina, sebenarnya mengurangkan beban ataupun tugasan guru-guru. Contohnya seperti untuk menyediakan soalan peperiksaan, soalan ujian, ataupun menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif, ataupun sebagai satu kaedah untuk menguruskan sistem pembelajaran dan pengajaran mereka. So di sini saya tunjukkan. So ini quiz ni adalah merupakan salah satu platform quiz digital. So sebenarnya banyak contoh quizzes, Mentimeter dan sebagainya. Ini antara contoh lah. Ya, betul. Jadi melalui platform quiz ini, so soalan quiz ataupun ujian boleh dibina melalui fungsi automasi. Jadi guru-guru boleh masukkan arahan yang bersesuaian. Contoh untuk menyediakan quiz untuk certain topik. Jadi soalan dihasilkan dalam bentuk pelbagai jenis. Contohnya soalan jawapan pendek ataupun soalan pelbagai jawapan dalam bentuk ABCD dan sebagainya. Selain itu, teknologi aplikasi ini juga boleh memproses ataupun menyediakan bahan dalam bentuk video ataupun image. So yang kedua, daripada segi pengurusan data untuk pembelajaran dan pengajaran, sebagai contoh kita ada LMS ataupun sistem pengurusan pembelajaran. Jadi aplikasi AI ini guru-guru boleh menanda soalan ataupun penilaian yang telah dijawab oleh para pelajar secara automasi. Sama ada soalan itu dalam bentuk jawapan ABCD ataupun soalan struktur pendek. Jadi aplikasi ini akan membantu untuk menyimpan data daripada segi markah, rekod dan fungsi untuk memaparkan hasil keputusan peperiksaan mereka. Jadi contoh yang ketiga, yang ini adalah aplikasi AI yang kebanyakannya digunakan oleh pendidik ataupun pelajar di peringkat universiti. So nama aplikasi ini adalah Trinity. So aplikasi ini boleh memeriksa pelajar semua sesuatu tugasan yang telah dihantar oleh pelajar. Jadi ini adalah contoh informasi bagi aplikasi Trinity. Trinity ni adalah untuk cek sama ada plagiat ataupun tidak, betul. Jadi selalunya sesuatu tugasan tahap ataupun peringkat pelajar semua telah ditetapkan oleh pendidik lah. Sepatutnya sehingga 20% saja. Ataupun 15% tidak boleh mencapai level yang telah ditetapkan. Daripada segi pengajar sendiri, saya berikan satu contoh. Ini adalah paparan prestasi pelajar yang boleh dianalisa oleh guru. So jadi contoh sebagai maklumat, aplikasi ini adalah melalui Century AI. So pelajar ini bernama Roset. So di sini pendidik itu boleh mengenal pasti ataupun melihat
Okey, prestasi pelajar yang terkini, apakah kekurangan ataupun kelebihan pelajar ini, dan apa langkah-langkah yang perlu ditambah baik. Okey, sebab ada rekod seperti pelajar ini lemah pada sebahagian topik, contohnya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, so yang ni untuk daripada segi pengajar sendirilah. Mungkin lemah satu topik tertentu, maka pelajar itu pun boleh tumpukan. Betul. Jadi dia pun mengurangkan masa juga. Jadi tugasan seterusnya adalah langkah yang perlu diambil oleh pendidik itu tersebut untuk memberi mungkin konsultasi peribadi ataupun nasihat ataupun perbincangan secara lanjut dengan pelajar dan ibu bapa.